betik tu bawah ni. Pokok betik. Belakang tu. Oh, tu pokok betik. Tu apa tu? Habis makan betik dia lakar. Dia tak nampak. Ini maman yang nak diproses. Maman yang nak diproses bentuk ni. Betul? Kena mana sih? Maman. Kau mau saya ke? Mana saya? Allah. Tanam. Kan nak balik. Ni kan. Tak boleh satu. Ni pangkal. Oh, dia ambil yang tu je lah. Ni satu ada buah satu. Beginilah. Kita dah masuk santan dalam ni. Masuk santan. Buat dia sifar apa? Masuk santan. Ayam 5 kilo, ayam pencet ni. Ayam pencet 5 kilo. Maman 5 kilo. Santan 4 kilo. Perkakas lain tu rahsia. Tak ada guna. Tengok warna tahulah apa benda kita masuk ni. Tengok warna, tengok tu. Sekarang ni kita nak tunggu sampai kuah ni kering, hampir kering baru kita nak masuk maman. Ni maman yang dah dicuci. Yang dah dicuci maman ni. Lebih kurang 4 keping, asam keping ni untuk 1 kilo maman. Ni base on maman. Ada 4 keping, 1 kilo. Inilah tu tuan. 1 kilo. Tapi maman 5 kilo balik. 5 kilo lah. Oh, so letak 5. 2 kilo. 3 kilo. Itulah lebih kurang. 4 kilo. Ini 5 kilo maman. Lebih sikit tak apa. Kalau kurang dia Ini Master Chef Maman. agak-agak Ikut rasa. Gantung daripada ekor ayam. Jadi macam Aziz. Tam. Sekilo geram. tak cukup tak apa yang lebih baik. Lebih baik tak makan asyik. Kita buat maman. Kita letak Maman. Macam mana kita ngelau tak? Dalam Gaul. gaul dia. Gaul dia. Biar kuat dia meliputi diri dia. Maman ni kena banyak sikit baru sedap. Right. Dia cerita lah, kita tak boleh letak banyak ni, kena letak habis semua ni. Sikit tak rasa. Baru bila kita makan tu melekat celah gigi. Yes. Bang je bang. Dia baru naik dah. Bang naik dah. Hei, Okey, dah siap. buat Fadli lah. Tukang ceduk. Kecil duk ambil juga video. Ambil ni gambar rendah ni. Ni kira masakan mama paling cepat ni. Kalau tidak amal lambat sikit tau. Sore Ni ramai-ramai cepat sikit. Ada sore agak.